kembali kita semula ke dalam siri Ramadan, memaknai makna ilah yang sebenar. Makna yang kedua yang saya ingin bawa pada hari ini ialah ilah sebagai tempat perlindungan. Apabila kita cuba memahami makna ilah ini, maka kita akan faham bahawa Allah menuntut setiap Muslim untuk menyerahkan perlindungan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan makhluknya. Adapun jika dia mencari perlindungan daripada makhluk, maka makhluk ini hanya mampu memberi perlindungan yang bersifat sementara dan tidak kekal selama-lamanya. Dan itu pun adalah atas keizinan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berhak untuk menarik kembali kuasa perlindungan itu daripada manusia yang mana orang lain mencari perlindungan itu. Dan ini selari dengan ayat apabila Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah bahawa aku mohon perlindungan daripada Rabb manusia, daripada Raja manusia dan daripada ilah manusia. Dan dalam ayat lain Allah menyebut Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakilah. Dialah Tuhan yang memiliki timur dan barat. Tidak ada ilah, tidak ada tempat perlindungan selain daripada dia, maka ambillah dia, terimalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wakilah yang memberi perlindungan. Maka apabila kita benar-benar beriman dengan dua ayat ini, akan timbul satu perasaan dalam hati kita sebagai seorang Muslim, iaitu kita tidak akan rasa takut dengan makhluk lain, dan kita hanya berpegang dan beriman bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu memberikan manfaat dan juga mampu mendatangkan mudarat. Tidak ada makhluk lain yang mampu memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 76, "Qul," katakanlah, "Ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim." Katakanlah, mengapa kamu mencari dan menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mampu memberi apa-apa manfaat dan mudarat ke atas kamu? Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hasil daripada kefahaman ayat ini, maka setiap Muslim dituntut untuk membebaskan dirinya daripada pautan ketakutan dan pengharapan kepada manusia. Tidak layak untuk kita takut, apatah lagi berharap kepada manusia yang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat. Dan kita hanya benar-benar takut dan benar-benar mengharapkan perlindungan kepada Allah yang sahaja mampu memberikan manfaat dan mudarat. "Fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-150, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kamu takutkan mereka dan takutkanlah hanya kepadaku, dan nescaya Allah akan menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu. Maka apabila kita benar-benar memahami makna ilah ini, tergolonglah kita dalam sebuah golongan yang Allah angkat sangat tinggi di dalam Al-Quran. "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka berasa susah hati. Maka perkara ini sangat penting bagi kita sebagai seorang Muslim. Kita tidak sekali-kali akan gentar dan juga takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh manusia, terutamanya daripada mereka yang mengaku diri mereka Tuhan ataupun mengaku bahawa mereka lah yang berkuasa. Sama ada mereka ini daripada golongan pemimpin dan juga pendukung-pendukung sistem dan juga hukum-hukum yang zalim, maupun daripada timur ataupun daripada barat. Inilah kemerdekaan yang tinggi yang Allah bebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja untuk siri kali ini, maka berpeganglah bahawa Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita.